Esok Sabtu malam Ahad, malam 29 Ramadan merupakan malam di mana Imam Ghazali menyatakan malam Lailatul Qadar. Sebab Imam Ghazali ni dia ada kaedah dan juga sifir untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Dia kata kalaulah Ramadan itu bermula pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29. Ya tuan-tuan, esok bermula maghrib sehingga subuh. Tuan-tuan dan puan, ini merupakan malam ganjil terakhir kita pada Ramadan kali ini. Rugi sangat-sangat kalau kita dah mula sibuk tuan-tuan dengan persiapan raya. Tak salah pun nak sibuk, cuma jangan tinggalkan malam terakhir ganjil ini kalaulah ia merupakan malam Lailatul Qadar. Allah, ruginya kalau kita tidak beribadat dan beramal pada malam tersebut. Tuan-tuan, tolong sembah-sembahkan. Saya risau ramai di antara kita yang dah mula leka, dah mula abaikan, seakan-akan telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah kita tingkatkan ibadat, lakukan yang terbaik seperti mana malam-malam ganjil yang pernah kita lakukan. Moga Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih ya Allah kerana memberi peluang kepada kita untuk berada pada malam-malam yang cukup hebat. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.